Okay, so hari ni kita dekat JD Logistik, JDL Logistik, melihatkan macam mana mereka mengendalikan parcel-parcel ataupun order-order yang mana boleh order dan dapat seawal 12 jam selepas order. Nanti tengok teknologi yang digunakan, robotik yang digunakan. Nampak kat sini mana dia susun. Lepas ni kita akan pergi beberapa tempat lagi. Tengok kat mana? Jom, stay tune. Okay, jom pergi makan dulu. So, kita berada dekat Summer Palace, yang mana adalah dia punya istimewa di tempat ni. Summer Palace ni kawasan yang sedikit sejuk berbanding kawasan luar. Kita sedang berada dekat Bird's Nest Stadium, yang mana berlangsungnya Olimpik di Beijing.